Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kami akan mempersembahkan demonstrasi ikatan dan simpulan yang sering digunakan semasa aktiviti perkemahan. Ini ialah ikatan buku sila. Cara membuatnya, kanan atas kiri bawah kanan dan tarik sehingga kemas. Kegunaannya ialah boleh mencantum tali yang sama saiz dan boleh mengikat pada balutan cemas. Cara membuat simpulan bunga keti. Bunga keti memerlukan dua tali. Satu tali, dua tali, dan pertama tali masukkan dalam lubang dua dan lilitkan dan masukkan dalam lubang ni dan tarik hingga ketat. Kegunaannya dapat mencantumkan tali yang tidak sama saiz. Ini ialah ikatan manuk. Buat dua gulungan di tali. Sambungkan kedua-dua gulungan. Masukkan gulungan ke dalam batang kayu. Tarik hujung tali sehingga kemas. Ikatan manuk digunakan sebagai permulaan dan penutup bagi ikatan serta digunakan untuk mengikat kayu dan tiang. Ini ialah ikatan silang. Mulakan dengan ikatan manuk. Lilitkan pada satu lagi batang kayu. Buat pengikat di tengah-tengah celah dua batang. Dengan ikatan silang ini, kita dapat mengikat kedua-dua batang kayu bagi berselang-seli pada gadget perkhemahan seperti rak kaset, meja atau penyidai. Setiap ikatan dan simpulan mempunyai fungsi yang berbeza. Dengan ini kita dapat membina gadget yang lebih kukuh. Sekian, terima kasih.